Tahap EduGen Show. Hai, Assalamualaikum dan selamat petang. Kembali lagi bersama saya pada episod kali ini. Kali ini kita membawakan Junior A40 pada sesi 25-26 berserta dengan kepimpinan bagi sesi 25-26. So, korang tak sabar ke nak main kali ni? Tak sabar. Jom. Untuk game pada kali ini, korang akan diberikan masa selama 2 saat untuk fikirkan jawapan. Sekiranya korang tak dapat jawab, korang akan dapat denda lah. Okay, untuk soalan yang pertama, berapakah bilangan hari dalam masa setahun? 129. Saya ulang balik soalan, berapakah bilangan hari dalam masa setahun? 365 hari. Betul. Soalan yang kedua, berapakah minit dalam 1 jam? 60 minit. Betul. Okey, soalan yang ketiga, Ya. apakah warna hasil campuran merah dan biru? Ungu. Betul. Soalan yang keempat, apakah haiwan terpantas di darat? Jaguar. Rumah cita. Betul. Soalan yang kelima, berapakah deria utama manusia? 5. Betul. Soalan yang keenam, apakah bentuk muka bumi? Sphera. Betul. Soalan yang ketujuh, berapakah bilangan huruf dalam abjad Rumi? 26. Betul. Okey, soalan yang ke-8, apakah logam paling ringan? Zinc. Fitimum. Boleh ulang balik? Fitimum ke? Aisyah sampai. Apakah logam paling ringan? Helium. Kita pergi ke soalan yang seterusnya. Pada suhu berapakah air membeku? 0 darjah Celsius. Betul. Okey, soalan yang akhir sekali. Okey. Apakah yang diperlukan oleh manusia, haiwan dan tumbuhan untuk terus hidup? Air. Betul. Alhamdulillah, selesai sudah EduGen kita pada kali ini. Kalau korang nak game yang lebih fun dan menarik, korang kena tunggu untuk episod yang seterusnya. Serlakan kepintaran, luaskan pengetahuan. Bye.